Suami saya dia memang kira cuci pinggang tu lah. Tapi sebelum tu dia dok cuci lagi. Dia memang kira kritikal dah. Kak In kena kasih ruto. Jadi saya beli ruto dengan Kak In tu. Jadi saya pun suruh dia makan lah. Tapi masa tu dia memang dah agak terik dah. Jadi kena juga cuci pinggang. Tapi dia hanya duduk di hospital selama 10 hari. 10 hari lepas tu dia memang saya sambung balik makan syuto, makan Nefco, makan lagi spirulina. Dan Alhamdulillah dia walaupun cuci tapi dia sangat segar daripada orang lain. Orang yang sama masuk work dengan dia masih terlantar, dia boleh pergi kerja molek dah, boleh drive sendiri. Dia memang orang pun, doktor pun kata cikgu nampak macam bukan orang sakit. Dia cuma 3 kali seminggu dia kena cuci lah setakat ni. Dan bila ambil darah baru ni, semua clear, darah dia comel. Bacaan BP dia comel, HB dia comel, gout dia pun dah tak ada, semua comel. Alhamdulillah setakat ni saya beli pun memang untuk dia makan lah. Saya sendiri pun makan sikit-sikit je baru. Dan insyaAllah saya akan cuba juga lah makan lepas ni.